Okey, hari ni kita makan toast paper cheese. Itu first time aku rasa kan. Yang itu yang original, yang hitam je. Kita baru nak test. Hari ni kita makan ni je lah. Panas. Ya, sebelum tu kita bancuh dulu. Dia ada dua. Ada dua dan tiga. Ni spesifik. Ini cheese. Sebelum tu kita bancuh dulu. Seram aku kena mata. Sebab tu aku pernah kena. Tak boleh. Dia kena potong. Kita potong dulu. Okey, yang kedua dia punya sambal dia. Aku punya sambal dia kan, tak tahu apa yang aku potong. Okey. Yang cheese ni aku first time rasa. Tak tahu rasa macam mana kan. Kata orang dia kurang pedas. Dia kurang pedas. Terbang. Biasa depan kipas kan. Banyak juga dia punya. Banyak. Tu kita gaul dia. Gaul bau sedap. Tapi tak tahu lah pedas tak pedas. Kita gaul. Potong. Tak rata ni, nanti kita rata ke bawah sini lah. Habis. Dan kita rata kat sini. Ikut orang aku kan, nak pakai tangan je. Gaul macam makan nasi kan. Gaul macam tu je. Ni aku pun dah 3 kali. Air tak standby. Kira ni kita tak minum air. Kita challenge tak ada air. Boleh tahan ke tak boleh tahan. Tak ada air challenge tak ada air. Tak ada benda bukan Maggi saja tau. Dia ada. Aku ada goreng telur tadi. Wah. Sedap. Sebelum tu kita baca doa dulu. Sebelum tu jangan lupa like, komen dengan subscribe Cewan Channel. Okey, sebelum tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Korban tangan ni menangis banget. Kita cuba dulu. Okey. Bismillah. Biasa je sebenarnya. Dia ada pedas juga. Alhamdulillah.